Bukan semua botak itu folikel rambut sudah mati. Jangan fikir terus nak guna minoxidil atau buat hair transplant. Ini sebenarnya tanda hair folikel itu masih aktif. Ia cuma tengah dalam fasa tidur sahaja. Maksud hair folikel ini belum mati. Pertama, diameter helai rambut makin nipis. Contohnya macam baby hair tumbuh tapi sangat halus. Kedua, pertumbuhan rambut jadi sangat perlahan. Hair cycle tersekat dalam resting phase dan rambut susah nak panjang. Ketiga, rambut senang gugur. Sikit-sikit pun dah gugur walaupun tak tarik kuat. Sebab akar rambut sudah jadi kecil dan lemah dan perlu nutrisi untuk merangsang balik ke growth phase. Tak perlu cuba guna hair care yang mahal yang belum tentu sesuai atau berkesan. Boleh cuba PDO yang setara dengan minoxidil yang boleh merangsang folikel rambut jadi aktif balik kepada fasa pertumbuhan. Jangan terus guna minoxidil khas kepada orang yang ada kulit kepala yang sensitif atau eczema kerana boleh kena iritasi dan juga kemerahan. Boleh cuba bahan aktif yang setara dengan minoxidil tapi lebih gentle, iaitu PDO. PDO ada dalam Ampoule Lab on Hair, ada kelulusan KKM. Kamu sendiri boleh periksa dalam website KKM. Cara guna senang sahaja. Titis sikit ke atas kulit kepala, lepas tu massage dan siap. Teksturnya tidak melekit dan juga cepat meresap. Mesti ingat, tak ada produk rambut yang bagi hasil yang instant. Mesti guna konsisten dan biasanya ambil 1 sampai 2 bulan pemakaian setiap hari baru mula nampak perubahan.